Assalamualaikum geng. Selamat datang kembali ke Oi Jom. Hari ni kita masuk topik yang selalu viral kat komen. Artis Malaysia muka seiras artis luar negara. Korang pernah tak scrolling, tiba-tiba tengok artis Malaysia, terus teringat artis Hollywood atau K-pop? Jangan risau geng, bukan korang sorang je. Hari ni Oi Jom bawakan top 10 pairing paling ngam. Kita mula di nombor 10. Nora Danish dan Song Ji Hyo. Dua-dua ada natural beauty, mata bulat manja dan vibe sweet, tapi ada sisi savage yang muncul bila perlu. Letak gambar sebelah-sebelah, memang macam kakak adik Korea Malaysia. Nombor 9. Nat Zainal dan Kate Mikuchi. Dua-dua petit, quirky dan ada senyuman awkward adorable yang buat orang terus cair. Energi comel dia geng, sama betul. Nombor 8. Pairing tak dijangka tapi memang kena. Nilofa dan model Filipina Fausto Verzosa ada almond eyes, hidung tajam dan aura klasi. Lighting soft sikit, terus nampak macam twins editorial. Nombor 7. Nadia Nisa dan Zoe Kravitz. Dua-dua ada cool girl vibe. Muka sharp, bibir, mata fokus. Kalau Nadia potong rambut pendek, terus Zoe versi Malaysia. Nombor 6. Diva bertemu diva. Ziana Zain dan J-Lo sama-sama ada cheekbones tinggi, muka berstruktur dan stage presence yang power. Latin glam versus Malay glam, tapi aura seangkatan. Nombor 5. Sheila Amzah dan Jessica Jung. Bila Sheila buat makeup ala Korea, ramai netizen menyeru, "Weh, ni macam Jessica SNSD." Dua-dua klasi, clean look, sweet smile. Nombor 4. Haris Baba dan Zain Malik. Jawline tajam, stubble tebal, vibe mix heritage, hairstyle pun sama. Bila Haris buat photoshoot edgy, terus rasa macam Zain Malaysia turun dari One Direction versi Nusantara. Nombor 3. Ikmal Amri dan Jeffrey Nicole. Dua-dua ada aura bad boy handsome yang low-key misterius. Mata redup, messy hair, memang macam hero urban KL Jakarta. Ikmal ni memang Jeffrey Nicole Malaysia, geng. Nombor 2. Pairing yang TikTok selalu ulang. Nabil Ahmad dan Taufik Batisah. Senyuman sama, side profile sama, vibe abang-abang friendly pun sama. Kalau duet, orang ingat duo adik-beradik. Dan nombor 1 paling legend, Syam Viza dan Robert Downey Jr. Goti, sama. Mata tajam, sama. Aura alpha charming tapi relax, sama gila. Bila Syam pakai suit and shades, terus jadi Tony Stark Nusantara. Ini memang look alike nombor 1. Tak ada siapa boleh challenge. So geng, yang mana paling seiras bagi korang? Drop kat komen, nanti kita buat part 2.